Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وزخرنا ومولانا محمد وآله الكرام وأصحابه العظام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المؤمنين الكاملين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتنا بموت الشهداء، أمتنا يا الله بموت الشهداء، أمتنا يا الله بموت الشهداء، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam ni saya dimaklumkan oleh Tuan Pengerusi kita tak baca kitab malam ni. Kita muzakarah bab puasa. Minggu depan insya-Allah kalau dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dengan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Taala masih memanjangkan umur kita insya-Allah untuk kita menunaikan ibadah yang besar di dalam agama kita, iaitu saum Ramadan. Bila disebutkan Ramadan, maka dia berkait rapat dengan saum, puasa. Puasa Ramadan, Ramadan tu bulan puasa. Apa makna Ramadan? Ramadan diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita maknanya panas. Sebab tu selalu kita jumpa bulan Ramadan ni panas. Sebab namanya pun panas, hot. Apa pula makna saum, puasa? Puasa maknanya diam. Itu asal makna puasa, diam. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka membanyakkan puasa dengan mengamalkan 4 perkara. Puasa pada pihak orang sufi ialah 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, berlapar. Apa maksud berlapar ni? Iaitu mereka tidak akan makan selagi tidak betul-betul perlu kepada makanan, iaitu lapar. Terkadang mereka sengaja tidak mahu makan walaupun lapar, sebab mereka nak didik hawa nafsu mereka jadi mutmainnah. Ini kata orang sufi. Jadi macam mana yang dikatakan berlapar itu pada pihak orang sufi? Pada pihak orang sufi, berlapar itu sekurang-kurang makna berlapar ialah hanya memakan
sehari sekali makanan ruji. Kalau kita nasi lah, ya, satu hari sekali saja makan. Tu yang paling bawah degree orang tasawuf. Makan sehari sekali. Ada tinggi lagi? Ada. Apa dia? Mereka berlapar hingga 3 hari baru makan. Habis tu 3 hari tu buat apa? Puasa lah. Puasa tak buka-buka. 3 hari sekali berbuka. Ni kata orang tasawuf. Itu pun tak tinggi lagi. Ada lagi. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, ada orang sufi berpuasa hingga 7 hari. 7 hari baru makan. Kalau dalam sains, tak makan 7 hari boleh mati. Itu kajian sains lah. Tapi kajian ahli tasawuf, ada yang tak makan hingga 40 hari. 40 hari tak makan. Nabi pernah 2 bulan tak makan. Tuan-tuan. Seperti mana dalam sebuah satu riwayat mengatakan, isteri Nabi Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha berkata, pada mula kami berhijrah ke Madinah, dapur kami tidak berasap 2 bulan. Kata setengah pendapat 3 bulan. Maka kami mengikat perut kami dengan batu, menahan lapar. Siapa tu? Isteri Nabi dan Nabi sekali. Nabi tak boleh minta akan makan turun dari langit. Macam mana Nabi Musa AS. Lebih pada tu pun dia boleh. Tapi Nabi ni orang darjah reda bil qada'illah. Ya, orang yang tersangat tinggi malu. Al-haya'u minal iman. Dia nak minta kepada Allah tentang dunia, dia rasa malu. Maka Nabi baca surah Waqi'ah. Hari-hari Nabi baca surah Waqi'ah. Habis baca surah Waqi'ah, Nabi doa, ya Allah, dengan berkat surah Waqi'ah, jadikanlah aku orang yang reda dengan takdirmu. Bukan minta jadi kaya. Bukan minta makanan turun dari langit. Bukan Allahumma rzuqna ma'idatan minas sama'. Dah. Jadi kalau aku orang yang reda dengan segala takdirmu. Sampai 2 bulan Nabi tak makan. Jadi kalau ada orang sufi, dia berpuasa sehingga sebulan baru dia makan, baru dia buka puasa. Ada yang sampai 40 hari. Ya. Kalau kita boleh agak, maka patutlah, padanlah orang-orang sufi itu dikurniakan berbagai-bagai karamah oleh Allah Ta'ala kepada mereka, kerana mereka meninggalkan kenikmatan dunia, kesedapan dunia, kelazatan dunia, yang dalam bahasa tasawuf disebut tajrid anid dunya. Patutlah, padanlah mereka dianugerahkan oleh Allah Ta'ala berbagai-bagai kepelikan, keajaiban. Kita dengar cerita wali-wali Allah ni hebat-hebat. Pasal mereka mujahadah, mereka pun tinggi. Kita tak terbuat. Kita hanya boleh sembang lah. Macam saya lah dengan tuan-tuan boleh sembang lah. Cerita bab wali-wali, kita kuali. Bangun pagi ketuk kuali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa ataupun saum pada pihak orang-orang tasawuf. Boleh ke puasa sampai berhari-hari lagu tu? Tak buka puasa? Tak haram ke? Ada kami pernah dengar Ustaz, Nabi kata puasa hari-hari makruh. Ada cerita kan, satu hari, satu ketika Nabi SAW diberitahu di satu orang sahabat. Apa kata dia? Sahabat ni tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat kita seorang tu hari-hari puasa. Hari-hari puasa. Maka Nabi pun pergi jumpa dia.
Dia kata jangan puasa hari-hari, Nabi kata. Sebaik-baik puasa itu ialah puasanya Nabi Daud alaihi salam, iaitu selang sehari buka. Hari ni puasa, besok buka. Lusa pula puasa, tudaknya buka. Tu puasa sunnah Nabi Daud alaihi salam. Maka Nabi pesan kat sahabat ni, kalau nak puasa, jangan puasa hari-hari. Puasalah seperti mana puasa Nabi Daud alaihi salam. Tapi sahabat Nabi ni, dia kata, tak apa ya Rasulullah, aku boleh. Jangan, Nabi kata. Nanti satu hari kau akan menyesal. Tak apa ya Rasulullah, aku boleh. Yakin boleh. Malaysia boleh. Ni sahabat Nabi ni semangat nak puasa. Lama Nabi Nabi tinggalkan dia. Nabi pun tak mau suruh lah. Dia kata dia boleh. Maka dalam hadis ni, bukan bermakna kalau nak puasa mesti puasa selang sehari. Cumanya kalau kita ni orang awam baru nak bermujahadah hawa nafsu, kalau nak puasa, puasalah selang sehari. Sebab apa? Takut nanti kamu tak akan tahan. Bila dah tua kena makan ubat, kena itu ada ini. Maka hari tua kamu akan rasa rugi. Rugi sebab dah tak boleh puasa macam dulu-dulu. Kalau puasa selang sehari, sehari puasa, besok makan ubat, buka. Bukan? Kita macam-macam penyakit ada. Itu hikmahnya Nabi suruh puasa selang sehari. Bukanlah puasa memanjang tu haram, tidak. Jadi kena faham maksud hadis tu. Nabi bukan melarang sahabat ni puasa hari-hari sebagai larangan haram. Tetapi Nabi melarang tu atas dasar dikhawatiri bila sampai hari tua dia tak boleh istiqamah nak puasa dah, maka dia rasa rugi. Bila rasa rugi, dia rasa sedih. Bila rasa sedih, malu dia bertambah-tambah. Dia malu pada diri sendiri. Dia kata orang yang bertakwa. Dia tak macam kita. Dia malu pada Allah tu lebih. Dia malu pasal dia dah kurang ibadat. Kita buat ibadat sikit pun dah rasa macam apa? Segunung lah kita punya pahala. Tapi orang sufi tidak. Makin buat ibadat, makin rasa sikit. Jadi Nabi pesan kat sahabat ni supaya puasa selang sehari. Faham ya? Tapi kalau kamu boleh puasa hari-hari, kamu tahan, ya silakan. Jadi kalau orang tanya kita macam mana, pada syarak puasa yang paling afdal selang sehari. Ya betul, itu pada syarak. Pada hukum syarak, puasa yang afdal ialah puasa selang sehari. Kalau puasa hari-hari, makruh. Makruh kerana takut kita tak boleh istiqamah sampai tua. Itu maksud kata makruh. Tapi pada hukum warak, hukum ada dua. Satu hukum syarak, satu hukum warak. Hukum syarak ni pada fiqh, hukum warak ni pada tasawuf. Pada hukum warak, kalau kamu boleh puasa berterusan, ya silakan. Itu afdal bagi kamu. Dinamakan saumul wisal. Puasa yang berterusan, tidak buka-buka. Almarhum guru saya, dia puasa sampai dia wafat. Tuan-tuan mungkin pernah dengar almarhum Tuan Guru Pak Cumi, Bukit Tembaga, Kedah. Tahun 2003 dulu saya pergi, tahun 2005. Saya mula kenal dia sejak umur 18 lagi. Saya duduk Pondok Lanai. Masa tahun 2005 tu saya pergi, dia kata Pak Cu ni 30 tahun lah puasa. Dia jadi seronok. Tu kalau pergi rumah dia, dia tak ada rumah makan.
Dia tak jamu makan, dia tak jamu air. Sebab apa? Orang puasa makruh hidang makan pada orang tak puasa. Kalau puasa sunat, kalau puasa Ramadan, tu jadi haram. Tuan-tuan dirahmati Allah, itu yang pertama. Puasa pada istilah orang sufi ialah lapar. Kamu berlapar untuk menjinakkan hati dengan Allah, tu arti saum yang pertama. Yang kedua, berjaga malam. Tu yang pertama lapar, yang kedua berjaga malam. Berjaga malam tu ialah puasa yang pada makna yang kedua pada sisi ahli sufi. Apa maksud berjaga malam? Iaitu tidak tidur melainkan tertidur. Tidak tidur melainkan tertidur. Kenapa tidak tidur? Tidak tidur sebab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di pondok-pondok, zaman dulu, zaman saya dah tak ada. Zaman sebelum saya lah. Zaman saya tak ada dah. Zaman saya dah tidur atas tilam, atas bantal. Nah, zaman saya. Selagi bantal tu tak dimakan tikus lah. Kalau tilam tu dah dibuat sarang tikus, buang lah. Tidur atas tikar lah balik. Tapi zaman dulu ni tuan-tuan yang rahmati Allah, kata tok guru saya, budak pondok ni tidur atas buah kelapa. Buah kelapa tua tu, yang mana coklat tu, kan? Macam tu kan. Dia tebuk tengah-tengah, ngam-ngam dengan kepala dia. Dia ukur siap-siap. Dia tebuk buat macam C. Tak tiup. Bila mengantuk, dia letak kepala atas buah kelapa. Nampak? Bila terlelap, mak tu golek, jaga balik. Terlelap, mak tu golek, jaga balik. Dia tahan. Tak nak bagi lena. Pasal apa? Nak menghafal kitab. Ini kata orang sufi. Zaman saya tak boleh lah. Zaman saya pukul 12 dah tutup lampu tidur. Makin lama budak makin malas. Makin lama makin malas. Belajar boleh, mujahadah dah tak ada. Belajar boleh, mujahadah dah tak ada dah. Boleh masuk ilmu, tapi nak mengamalkan payah. Pandai bercakap, tak pandai buat. Inilah dia. Pandai sebut taubat. Pandai sebut taubat, tapi tak tahu buat. Inilah ni akhir zaman kita. Mengaji, bukan untuk beramal. Mengaji, nak cari ilmu, bagi sedap mulut cakap. Biar orang kata kita pandai sembang. Saya kan, boleh berceramah. Orang lagu tu je lah. Penyakit akhir zaman. Yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, apabila di akhir zaman nanti orang menuntut ilmu bukan untuk beramal. Bukan untuk beramal. Setengahnya mencari kekayaan, setengahnya mencari keagungan, setengahnya mencari tilikan manusia kepada dirinya. Inilah akhir zaman orang belajar. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, yang kedua ni jaga. Berjaga, jangan tidur. Kerana bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ni puasa dalam arti kata orang tasawuf yang kedua. Yang ketiga, diam. Apa dia diam? Diam ni tidak bercakap, melainkan bercakap yang benar sahaja. Tak bercakap, melainkan bercakap yang benar sahaja. Ada satu kisah, satu orang perempuan ni, perempuan solehah, cerita zaman salafus soleh dulu. Dia ni suka mencarut. Dia jumpa orang sembang, sekali ada mulut dia suka mencarut. Benda tak baik lah, mencarut kan, kita faham, mencarut. Satu hari, anak dia meninggal. Anaknya ada tiga orang meninggal. Cerita dia panjang, saya ringkas dulu lah.
cerita meninggal sudah. Jadi asbab dia anak dia meninggal ni, dia jumpa seorang ulama. Kenapa anak saya 3 Allah Ta'ala ambil? Katanya. Saya sayang anak saya 3 Allah Ta'ala ambil. Jadi ulama ni ulama yang soleh. Dia kata kadang-kadang sebab celupar mulut kita pendek umur anak. Kata ulama. Tuan-tuan jaga-jaga mulut. Ya. Celupar mulut kita pendek umur anak katanya. Kata ulama ni lah. Tak semestinya celupar tu pendek. Dia kata ni atas dasar ya yang beradat pada agama. Jangan celupar mulut. Jadi perempuan tadi dia balik rumah dia termenung. Barangkali aku ni suka mencarut lah kot. Habis anak-anak aku pasal mulut aku. Orang Melayu kata apa? Kerana mulut badan binasa. Jadi sejak daripada dia dapat nasihat ulama tadi, dia tak bercakap, melainkan dia bercakap ayat Quran sahaja. Bila orang datang jumpa dia, ya, cerita bab apa pun, semua dia buka cerita Al-Quran. Contohnya macam mana? Ya, orang tanya, kalau orang tanya macam mana keadaanmu pada hari ini, macam mana keadaanmu pada hari ini, maka dia akan jawab, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dah cukup. Bila engkau berazam untuk mendapatkan sesuatu, maka bertawakallah pada Allah. Itu keadaan dia hari itu. Maka apa juga orang tanya, semua dia jawab pakai Quran. Sampailah dia manis hidup dengan Quran. Itu kata tak bercakap melainkan yang hak. Cakap dia keluar Quran. Cakap dia keluar Quran. Dekat Indonesia tu tuan-tuan, dekat Jawa Timur. Saya tak ingat nama kiai ni, lupa dah. Tapi masa tu dia masih ada. Saya duduk dalam tahun 1990-an dulu. Kiai apa ni, saya tak ingat. Kerana tak ada dah, tinggal. Dia kalau dia bercakap dia, semua keluar hadis. Cakap dia keluar hadis. Katanya dia menghafal hadis, hampir 1 juta hadis. Hampir 1 juta hadis dia hafal. Hidup dia penuh dengan hadis je. Cakaplah apa-apa, semua keluar hadis. Adalah hadisnya. Adalah hadisnya. Tuan-tuan saya cakap pasal apa? Puasa ada hadisnya. Ratus-ratus hadis keluar. Tak payah buka kitab kan. Kita nak semak Bukhari kah, Muslim kah, Tirmizi kah, Abu Daud kah, Nasa'i kah, Ibn Majah kah, orang tu nak buka gitu. Dia hafal habis. Masya Allah. Kiai ni, saya lupa nama apa kiai. 1 juta hadis dia hafal tuan-tuan. Ini kata orang yang diam, tidak bercakap melainkan yang hak. Kita ni kalau tak boleh nak bercakap, keluar hadis, keluar Quran, ya, jadi penasihat, jadilah penasihat yang baik kepada orang Islam. Inna zikra tanfa'inul mu'minin. Baik. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, yang ketiga ini, iaitu diam. Kita orang Melayu yang banyak kawan ni, nak diamnya cukup susah tuan. Sehari kalau tak mengumpat rasa macam tak hidup. Betul tak? Sehari kalau tak mengata orang rasa tak sedap, nak demam. Apa saya demam? Entah apa hari tak kata kat orang demam. Tapi bila rasa, bila bercakap mengata orang, sihat. Itulah kita orang akhir zaman ni kan. Baik, tu yang ketiga je. Yang keempat, puasa pada pihak orang tasawuf ialah beruzlah. Apa dia uzlah?
Uzlah itu ialah mengasingkan diri dari masyarakat yang fasik dan kafirin. Mengasingkan diri daripada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Jangan bercampur dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, kerana aura kemaksiatan dia akan terkena kepada kita. Tak sikit banyak, tak banyak sikit, dia akan terkena. Macam mana riba. Nabi kata apa? Umatku di akhir zaman sekurang-kurangnya akan terkena debu riba. Apa riba yang kita buat? Tu duit kita dalam poket tu, duit ringgit, duit kertas tu bukan riba. Duit kertas tu riba. Cuma tu riba yang dimaafkan, riba yang dihalalkan. Tapi riba juga. Wang ni sepatutnya dinar dengan perak je. Bila dibuat mata wang kertas, maka mata wang kertas itu dah jadi riba. Wang tu boleh saja dimanipulasi oleh siapa pun. Siapa dia ada kuasa, siapa kuasa besar, dia boleh tindas kuasa yang tidak besar sepertinya. Macam kita duduk tengok hari ni lah kan. Baik. Ini tasawuf, puasa pada pihak orang sufi, iaitu 4 perkara. Apa dia? Lapar, diam, jaga dan uzlah. Inilah puasa pada pihak orang sufi. Adapun puasa pada pihak kita orang awam, iaitu menahan diri dari melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau kita ngaji kat sekolah dulu, cikgu kita akan cerita puasa tu ada 3 darjah. Darjah orang awam, darjah orang khawas, darjah khawasul khawas. Darjah orang awam itu darjah orang kebanyakan macam kita ni lah. Kita orang awam lah, orang biasa. Semayang pun ikut dan je kan. Puasa pun asal boleh je. Ni kata orang awam lah kita ni. Puasa orang awam ni apa dia? Puasa orang awam, iaitu orang yang menahan dirinya daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu orang awam. Kalau orang khawas ni mana orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan ni ialah orang yang menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dan juga memelihara hatinya jangan lupa kepada Allah, sehinggalah matinya bukan daripada terbit fajar saja, sampai mati dia jaga lupa diri tu. Adakah dia puasa macam mana kita puasa dia tak buat? Dia buat juga. Dalam masa yang sama dia jaga hatinya jangan lupa kepada Allah. Ini kata orang khawas, orang yang memelihara diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga masuk terbenam matahari, serta memelihara dirinya daripada lupa kepada Allah, daripada berkhidmat kepada Allah di sepanjang hidupnya. Itu orang khawas. Kalau khawasul khawas ni orang yang sentiasa memelihara mahabbahnya dengan Allah. Ya, orang yang memelihara mahabbahnya, cinta kasihnya kepada Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah perempuan, wafat tahun 130 Hijrah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ini seorang wali Allah perempuan. Dia kata, ya ilahi ya Rabbi, aku lebih rela kau masukkan aku ke dalam neraka daripada kau putuskan cintaku kepadamu. Ini kata darjah orang mahabbah. Orang mahabbah dia tak kisah dengan
dengan susah hidupnya, perik perjuangannya, sebab dia tak nampak itu semua perik-perik tu dia tak nampak. Bagi dia perik itu satu nikmat. Orang khawasul khawas ni dia tak macam orang awam. Kita ni keperitan ni satu azab. Perit dalam beribadah satu azab, satu kepayahan, satu benda yang kita tak suka. Mana ada orang suka sakit? Mana ada orang suka dicaci hambur orang? Mana ada orang suka miskin? Mana ada orang suka apa dia nak tak dapat? Kalau boleh apa dia nak dapat. Kalau boleh nak sihat sampai mati. Kalau boleh mati pun tak mau, nak panjang lagi umur. Kalau boleh jangan satu orang pun kata dia jahat, biar semua orang kata dia baik. Kalau boleh tak nak ada orang caci maki dia, nak glamour panjang. Itu kita. Tapi orang ini dia suka kalau dia terima musibah. Orang hina lah, maka dia lebih suka daripada orang puji. Dia sakit, maka dia lebih suka daripada dia sihat. Kalau dia miskin, maka dia lebih suka daripada dia kaya. Kalau doanya tentang dunia tak dimakbulkan Allah, dia lebih suka daripada dia dimakbulkan. Ini kata orang khawasul khawas. Dia berbeza dengan orang awam. Satu ketika Rabi'atul Adawiyah dipinang oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seorang waliullah juga. Dan dia seorang yang kaya. Kaya Hasan Basri ni tuan-tuan. Dia keluar rumah dia macam istana, kaya. Rumah dia bila dia keluar pergi berdakwah, dia tak pernah kunci. Tu kata dia kaya. Kita tak keluar rumah pun kunci. Dalam dah berselak, luar bermangga lagi. Sebab apa? Dia rasa diri tu banyak harta kot. Tu maknanya kita miskin. Pasal kita sayang nyawa, sayang harta, sayang itu, sayang ini. Dia tak sayang apa dah tuan-tuan. Dia pegang harta tu kerana amanah Allah. Siapa nak ambil lah? Ini Hasan Al-Basri. Pernah satu ketika orang masuk rumah dia. Orang masuk rumah dia mencuri. Dia pergi berdakwah. Dia balik tengok pintu terbuka. Dia pun masuk. Tengok-tengok orang duduk tengah ambil harta dia duduk kumpul. Tak. Tepi pintu. Dia naik ke atas. Dia ambil satu kotak lagi besar. Dia tak tepi tu. Pak penyamun tu duduk. Duduk kumpul. Penyamun tu kata, ni kami punya. Kau tak sana. Sagi tercampur dia. Dia kata, ni kami punya. Engkau punya tak sana. Nanti tercampur dia. Kata bapak penyamun. Kata Hasan Basri, tak apa, aku tolong kat ambilkan kau nak ambil. Aku tak mau. Kau ni siapa? Aku tahu rumah. Terkejut dia. Kenapa? Tuan tak mau semua ni kata. Bagi aku nak Allah saja. Kalau kamu rasa kamu perlu semua ni, ya ambil silakan. Betul aku tak tutup pintu rumah aku ni. Aku tak pernah kunci pintu rumah aku ni. Siapa berhajat, saya silakan. Akhirnya bapak penyamun tu bertaubat depan Hasan Basri. Inilah kata orang yang tulus hati dengan Allah Ta'ala. Kaya ada tu. Satu ketika Hasan Basri pergi Minang, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni rumah dia lagu mana? Rumahnya hanyalah sebuah pondok buruk yang berlantaikan tanah. Bantalnya ialah batu-batu. Tak ada lapik-lapik tuan-tuan. Terkadang dilapik dengan daun-daun kurma sebagai alas untuk dia tidur. Ni Rabi'atul Adawiyah. Tuan-tuan bayangkan macam mana rumah dia nak banding dengan Hasan Basri. Satu ketika Hasan Basri datang rumah dia. Dia pun kenal lah ni Hasan Basri orang kaya. Hasan Basri ni
yang datang nak minang dia. Nak minang dia. Bawa rombongan nak pergi minang Rabi'atul Adawiyah. Kemudian apa kata Rabi'atul Adawiyah? Kamu sanggupkah bagi aku mas kahwin? Sanggup? Berapa saja kau nak? Baik. Aku nak kau tunjukkan aku di akhirat nanti tempat aku di mana. Sebab aku takut kasihku kepada Allah putus. Bila aku kasih kepada sesuatu selainnya. Balik gitu dalam seri. Tak jadi. Tu mas kahwin dia. Nak tunjuk macam mana? Tunjukkan kepada aku tempatku di akhirat nanti. Sebab aku takut kasihku dengan Allah terputus. Sebab telah memberikan kasih kepada yang lain daripadanya. Bila kahwin dengan Hasan Basri, dia kena beri kasih ke Hasan Basri pula. Tu suami kan. Dia jadi terpecah. Terpecah kasih. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW, masa sebuah bukit nak offer jadi emas, dia tak nak. Ni zuhud yang paling tinggi Nabi kita lah. Kenapa dia tak nak? Dia tak nak kenapa? Takut terpisah mahabbahnya dengan Allah kerana bercabang mahabbah kepada segunung emas. Allah pun nak kasih, gunung emas pun nak kasih, kan jadi bercabang. Maka bolehkah kita nak kontrol dua kasih tu jadi satu? Tak boleh. Mesti salah satu akan berat daripada yang satu lagi. Mesti salah satu akan jadi ringan daripada yang satu lagi. Itulah dia, tuan-tuan dirahmati Allah, orang-orang sufi, ya, menjalani hidupnya berpuasa kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sedikit sebanyaklah puasa pada sisi orang tasawuf, ya, pada sisi orang-orang sufi. Kalau di segi fiqh ni, orang nak tanya sembahyang tarawih berapa rakaat ustaz? Kita dah lama dah bincang kan. Zaman-zaman saya kecil-kecil dulu, umur 18, 15, 16 dulu, kalau kat masjid orang duduk sembang apa? Orang duduk sembang sembahyang tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat. Siapa buat 8 rakaat tak sah. Yang asahnya 20 rakaat. Yang masjid ni buat 20. Yang surah ni buat 8. Yang sana kata tu sembahyang tak sah sebab buat 8. Pening kepala orang. Lama-lama bergaduh itu. Tekak kat luar surah 8 ke 20, 8 ke 20. Orang dalam surah dah buat 20 habis, dia duduk tekak tak habis-habis. Inilah dia tu. Duduk tekak. Bak rakaat sembahyang tarawih ya. Itu orang-orang orang macam kita lah kan. Jadi gini saja. Benda tu, benda sunat. Nak buat kan tak nak? Nak buat? Ya, kalau nak buat kena ada ilmu. Ilmunya apa dia? Kita kena faham al-ikhtilafu ala ummati rahmatun. Bersalah-salahan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat Allah. Jadi kenapa kita nak tekak? Orang nak buat 8 ada dalilnya. Lepas tu kena ada ilmu tu, kan? Buka kitab Mahalli. Dalam kitab Mahalli karangan Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dia kata 8 je. Ada yang kata 20. Ya, ada dalilnya 20. Amalan para sahabat. Boleh ke ikut? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin ba'di. Hendaklah kamu ikuti sunnahku dan sunnah sahabat-sahabat selepas aku. Dia kalau sahabat buat tu betul lah. Kenapa nak petikai? Ada yang buat 10, ya ada dalilnya 10. Ada yang buat 36, ada yang buat 48. Sudah. Kan? Jadi bab sunat ni
Itu namanya bab fadailul amal. Bab fadailul amal tak disuruh kita berdebat untuk mendapatkan hukumnya. Kalau berdebat pun tidak sah. Sebab fadailul amal dia bukan kefarduan. Dia benda-benda sunat. Benda-benda sunat jangan dipertikai. Terkadang tak ada dalam hadis sahih, ada dalam hadis dhaif. Terkadang tak ada pun dalam hadis dhaif, hanya amalan ulama. Boleh ke ikut amalan ulama? Tu Nabi kata innal ulama'a warathatul anbiya. Nak buang mana? Ulama tak akan buat satu amalan melainkan dia dah kaji. Masalah kita ni ialah apa? Ialah yang Nabi kata ni. Apa dia? Akan datang di suatu zaman nanti timbul satu golongan yang menyesatkan orang-orang terdahulu dengan mengaku mereka lah yang benar. Itulah golongan yang sesat lagi menyesatkan. Atau kama qala Nabi ala makna. Golongan ini banyak tuan. Golongan ini banyak. Bukan satu golongan. Nabi kata satu golongan tu dengan makna apa? Dengan makna bila kata golong ni banyak lah. Golongan-golongan yang sesat. Golongan-golongan yang menyeleweng daripada Islam. Satu golongan yang mengaku dia lebih pandai, mengkritik, mengkondem ulama-ulama terdahulu. Ramai tak hari ni? Oh, ramai tuan-tuan hari ni. Nabi kata 73 kaum. Dah ada dah. Tunggu nak kiamat je lah. Baik. Kalau saya tersilap baca makna tadi, nanti Ustaz tolong betulkan saya. Ustaz ada depan. Ya, saya tak apa ingat matan dulu. Nabi kata tu akan terbit di satu zaman satu golongan yang mengkondem, mengkomplain, menyesatkan golongan-golongan terdahulu dengan mengakui mereka adalah golongan yang benar. Ulama-ulama dulu dia kondem habis. Imam Syafi'i pun tak betul, Imam Hanafi pun tak betul, Imam Bukhari pun tak betul, saya Islam. Terkadang tu bodoh juga dia pun. Dia pergi tanya pula, kenapa Imam Syafi'i tak pakai hadis Bukhari? Tak ada satu pun riwayat hadis Imam Syafi'i yang melalui Imam Bukhari. Nak kata bodoh ke apa? Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari mana dulu? Imam Bukhari tu mazhabnya Syafi'i, jadi oi. Tu pun dia hati. Ulama hadis yang ikut Imam Syafi'i lebih daripada 20 orang ulama. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Bukhari lahir tahun berapa? Dia tak percaya sejarah ke apa? Ni puak-puak ni yang mengaku alim. Kata pakar hadis, pakar temerang ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita bab batal puasa dah reti dah kan. Dah tak tahu dah puasa kita. Nak cerita rukun puasa pun semua dah tahu leka dah. Takkan datang nak ajar, nak ceramah tentang cara niat puasa. Nawaitu sawma ghadin rak'ataini lillahi ta'ala. Tu ya. Tu tak payah sebutlah kan. Niat puasa orang reti belaka dah, batal puasa orang reti belaka dah, syarat sah puasa, rukun puasa, makruh puasa, sunat dalam puasa, yang wajib qada puasa, yang wajib fidyah puasa, yang wajib qada serta fidyah. Itu semua orang reti belaka dah. Cuma kita nak memperelokkan puasa kita, nak memperelokkan masa kita, nak memperelokkan puasa kita daripada puasa-puasa yang lalu. Kerana sebaik-baik orang beriman itu ialah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Nak memperbaiki diri ni kena tengok kesalahan kita, tak boleh tengok kebaikan kita.
Selagi duk tengok kebaikan kita, kita tak akan dapat memperbaiki diri. Selagi kita duk rasa kita tu banyak buat baik, selama itulah kita tak akan menambah kebaikan kita. Jadi kalau kita nak memperbaiki diri kita, kita kena mengoreksi kesalahan kita. Macam kita rajin hias rumah kita. Orang perempuan dia rajin tanam pokok bunga. Dia tanam pokok bunga ni, hari ni dia tanam di sini. Esok pagi tu lelaki nak pergi kerja, kata oh dia alih tu sana. Lepas tu dia tanya pula, tak kat sana cantik tak bang? 14 kali dah tanya. Lama tu lelaki dia kata apa? Kau suka hang. Dia pun start betul pergi kerja. Orang perempuan dia rajin kemas rumah. Kan? Dia bagi lawa rumah dia. Hari-hari dia tengok kat mana ada snack. Ingat raya dia nanti. Oh, kat mana ada snack. Cat dia. Umur ni ada dat kopek. Pokok apa bunga yang tak dah mati dah. Oh, semua dia cek. Jadi malam-malam rumah nampak lawa. Nampak lawa. Dia tak cari kecantikan rumah dia kat mana. Dia cari kat mana salah silap rumah dia. Kat mana selek rumah dia. Barulah rumah tu nampak lawa. Macam tu jugalah kita. Selagi kita duk cari kebaikan kita, selagi itulah kita tak akan dapat memperbaiki iman dan Islam kita. Jadi kata Nabi SAW, secerdik-cerdik manusia ialah manusia yang menggunakan akalnya untuk mengumpulkan bekalan akhirat. Macam mana nak kumpul bekalan akhirat? Mencari kesalahan diri. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bab fiqh ni kita dah faham benar kalau bab puasa ni. Jadi kita kaji, kita tilik, renungkan diri kita selama kita puasa berapa puluh tahun dah umur kita. Kalau macam saya ni kat 70 lah. Ya? Ada apakah tahap yang macam mana puasa kita pada hari ini? Macam tu juga ke? Ataupun macam mana? Siapa yang rasa puasanya lebih baik sebab tahun lepas dia boleh khatam 5 kali khatam, tahun sebelum tu 3 kali, maka dia rasa puasanya lebih baik, tahun ni dia nak baikkan lagi jadi 7, tu bermaknanya gharar. Itu namanya tipu daya. Tipu daya dalam beribadah. Habis itu dia buat guna. Bila kita beribadah, jangan kita ingatkan ibadah yang kita buat. Anggap sahaja kita tak pernah buat apa-apa ibadah. Yang kita buat hanya maksiat kepada Allah. Jangan ingat segala amal-amal ibadah yang kita telah kerjakan. Jangan diingat. Lupakan. Seolah-olah kita tak pernah buat apa amal-amal yang kita buat tu. Ingat sahaja apa jenis dosa yang pernah kita buat. Lalu kita bertaubat kepada Allah dan merasakan diri itu dhaif, hina, dina, banyak dosa, banyak salah. Selagi kita rasa kita dah buat itu, dah buat ini, dah baca Yasin, dah itu, dah ini, tu namanya gharar. Tipu daya dalam ibadah. Kita nak berazam untuk tingkatkan khatam. Contohnya, tahun lepas boleh 5 kali khatam. Tahun ni kena buat 15 kali khatam. 2 hari sekali khatam, 2 kali sekali khatam. Ya, boleh ya? Ya, boleh. Tapi jangan kita anggap kita itu sudah banyak pahala. Satu. Jadi ujub. Ujub ni dosa besar. Al-ajbu dzambun kabir. Yubtilul thawab. Membatalkan pahala. Kalau ibadat tu tak ada letih lah, aku baca-baca letih tu lah. Kenapa duk rasa tinggi dah tinggi? Pasal apa tinggi? Oh, tahun lepas 5 ya. Tahun ni 15. Tu dia rasa lega. Lega tu tipu daya.
Jadi bila kita buat ibadah, jangan duk ingatlah apa benda hak baik-baik kita buat. Kita dah bersedekah umpamanya, dah menderma umpamanya, dah baca Quran, dah jamu orang buka puasa. Jangan disebut-sebut apatah lagi dicerita ke orang. Jangan diingat-ingat apatah lagi dibuat peringatan dalam buku diary. Tak payah. Ini kadang-kadang kita derma masjid, kita catat kat buku diary kita. Benda tu besok ni boleh membatalkan pahala ibadah kita tu. Kita baca, oh, aku dah derma sana. Oh, derma sana derma dah. Oh, sana derma dah. Lama-lama, baik juga aku ni ya. Itulah dia. Dia rasa diri dia baik pasal dah banyak buat ibadah. Itu namanya tipu daya dalam ibadah. Dia kaedahnya, bila kita buat amal ibadah, sebesar mana sekalipun, sekecil mana sekalipun, anggaplah kita belum beribadah. Yang ada hanyalah dosa dengan Allah. Maka kita menangisi dosa kita. Memang aku dah solat, tapi aku tak pernah khusyuk. Adakah Allah Ta'ala terima? Yang tu sepatutnya kita kena risau. Bukan kita mengambil berat pahala-pahala yang kita buat, amal-amal yang kita buat, guna kita perasan kita dah banyak pahala, tu tipu daya. Maka kiaskanlah dengan yang lain-lain. Dah masuk Isyak? Tuan Mengusi kata nak tanya. Bacakan sekali sunat witri apakah ini atau sunatan mukadimah witri. Baik. Sunat witri ni, witri maknanya ganjil. Jadi sunat witri ni semua ada 11 rakaat. Dia tak dibuat 11 rakaat satu salam. Dia dibuat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang terakhir boleh buat 3 rakaat. Yang paling afdal 2 rakaat, 2 rakaat sampai yang last tu 1 rakaat. Jadi kalau kita buat sampai 11 rakaat, maka afdal 2 rakaat yang pertama usallinya disebut muqaddimatul witri. Usalli sunnata muqaddimatil witri. Rakaat ini lillahi ta'ala. Mana yang dua semuanya usalli sunnatul witri rakaatain. Itu. Baik. Kalau kita nak buat 3 kita nak buat 3 saja. Baik, walaupun kita buat 3, nanti dia tambah 1. Bukan? Jadi afdal lah kita kata muqaddimatul witri dalam usolli tu. Baik, kata dalam mazhab kita Syafi'i, bukan dalam kitab Bujari ni, dia kata tetap juga sunat. Pasal apa? Lepas 2 ada lagi 1. Lepas 2 ada lagi 1. Bukan 2 tu habis. Maka bolehlah kita niat usolli sunnata muqaddimatil witri rakaatain lillahi ta'ala, kemudian buat usolli sunnata witri rakaatan lillahi ta'ala. Jadi benda tu sunat. Muqaddimatul kita sebut muqaddimatul witri itu adalah sunat. Baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Dihadirkan niat ke dalam hati pun tak apa, tak dihadir pun tak apa, sah belaka. Ya. Dia afdal ke tidak? Afdal ke tidak? Baik. Dalam kaedah sembahyang ni lebih banyak membaca itu adalah lebih banyak pahalanya. Lagi banyak kita baca, lagi banyak adalah pahala. Contohnya kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu lebih banyak, maka tentulah dia lebih besar pahala. Itu kaedah solat. Jadi benda ni
benda yang sunat, kalau jadi perbalahan di kalangan kita orang-orang awam ni, kita abaikanlah saja pasal benda-benda sunat. Benda sunat ni bertekak tak boleh. Bertekak buang masa. Menang tih, kalah putih ya. Jangan yang fardu tu yang kita duk berbalah. Banyak lagi benda-benda yang fardu yang sepatutnya kita berbalah untuk mengamankan umat Islam. Contohnya tentang akidah. Akidah tu lebih besar masalah dia daripada ibadah. Ibadah ni pula dia besar daripada fadailul amal. Orang hari ni dia suka duk tekak kecil-kecil. Padahal benda tu kecil lah. Lu yang akidah tu biar rosak akidah orang. Hari ni buat akidah ni luas. Akidah ni cukup luas tuan. Bukan hanya belajar sifat 20 lah. Bukan hanya hafal sifat 20 saja. Sifat 20 tu sebahagian daripada akidah ya. Dia habis 68 aqidul iman tu ada lagi. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Akidah ni cukup banyak sebenarnya. Bukan sifat 20 ya. Untuk akidah sifat 20. Itu sebahagiannya saja. Ya, tuan-tuan buka dalam kitab Minhajus Salam. Tentang akidah ni. Akidah Tuhawiyah contohnya lagi. Jadi akidah ni tuan-tuan bukan hanya sifat 20. Sifat 20 tu umbi dia. Dah ada umbi, dia ada pula batang dia. Ada pula dahan dia, ranting dia, daun dia, buah. Jadi akidah, kalau kata sifat 20, ya, itu umbi dia. Tapi bukan di situ saja. Ada lebih-lebih luas lagi. Cuba tuan-tuan buka surah Al-Baqarah. Ramai orang masuk neraka kerana akidah. Akidah bukan hanya mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal dunia. Akidah ni 3. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal dunia. Ma'rifatul a'la. Kena-kena. Kalau kita tak kena dunia, itu sebab tu Nabi kata apa? Di akhir zaman orang menyembah harta, orang menyembah pulus, orang menyembah orang. Mengaji sifat 20 dah tak mengaji kat bawah. Sifat 20 pandai dah, hebat. Tapi dia menyembah manusia. Sifat 20 dia hebat dia, kalang kitab je. Tapi dia menyembah duit. Tak ke mana sifat 20. Sifat 20 dia hebat. Sakit gigi, jumpa Tok Sami, minta doa. Tu mana dia apa? Tak ke mana mengaji sifat 20. Jadi tauhid bukannya sifat 20. Matan Ummul Barahil yang kita baca tu, itu basic tauhid. Basic saja. Ya, lepas 68 aqidul iman tu, dia ada lagi pecahan di bawah dia. Beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah. Itu saya tulis dalam kitab saya Aqidatul Mukminin. Ada beberapa perkara lagi. Dan nak tulis banyak, ada lebih kurang 200. Lebih kurang 200 perkara lagi yang berkaitan dengan akidah. Yang akidah tu lebih besar daripada puasa sebenarnya. Sebab apa? Ada puasa, tak ada akidah, tak diterima puasanya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukuplah sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kebetulan saya pun tak pun nasihat. Tuan Pengurusi kata, dah ganti minggu ni saya datang juga. Saya dah panggil kan. Kebetulan hari ni saya pun tak ada kuliah. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, saya dengan rendah hati mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua jamaah PJ Perdana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita dan meningkatkan ibadah kita kepadanya dan menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepadanya
dan dihidupkan kita sebagai hidupnya kehidupan ulama, insya-Allah dan alhamdulillah. Semoga kita bertemu lagi selepas bulan Ramadan ini jika dipanjangkan umur untuk menyambung kitab Ummul Barahin, insya-Allah dan alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.